Setiap malam tau, mesti akak kena kejang otot. Sampai susah tau nak tidur. Semua ni sebab akak ada. Kita dah berapa lama ada sakit? Sebenarnya kan, akak ada masalah ni dek dah hampir 5 tahun sebenarnya. Setiap malam tau, akak mesti kena kejang kaki, kejang otot, tangan, kaki ni semua kebas. Lepas tu nak tidur memang tak boleh dek, tak selesa, tak lena nak tidur. Adik tahu tak, setiap kali akak bangun pagi, akak rasa lemah tau badan-badan ni semua. Tu yang akak pergi dapatkan rawatan dengan doktor, minta nasihat daripada doktor. Doktor cakap apa tau? Akak punya kejang-kejang otot, kebas-kebas tangan kaki ni semua sebenar-benarnya ialah yang sebenarnya akak ni tak boleh ambil mudah tau perkara macam ni. Lepas akak amalkan kidney capsule, macam mana sekarang? Inilah kidney capsule. Sejak akak amalkan kidney capsule ni kan dek, alhamdulillah kesihatan akak makin baik. Kejang-kejang otot, kebas-kebas ni semua dah makin berkurang tau. Lepas tu akak rasa lebih relax, lebih bertenaga, tidur pun makin lena. Start tu lah kesihatan akak makin baik. Kidney capsule ni kan, dia dapat bantu kawal. Dan nanti adik rasa, sedap tau rasa pada badan ni. Adik tahu tak, sekarang ni kan akak dah tidur lena dah. Bangun pagi, akak dah rasa lebih bertenaga tau, lebih sihat. Tapi yang penting dek, dia mesti lulus KKM dan halal. Bila kita tahu kan bahan-bahan ni semua halal, lulus KKM, dah tak ada rasa was-was dah kita nak amalkan.